Anda katalah bankrupt Mahathir. Boleh tak public gold ni bankrupt? Who knows? Tapi public gold telah berkhidmat daripada 2008 hingga sekarang, 17 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda katalah tuan-tuan takut bahawa public gold ni bankrupt, jadi apa masalah dengan emas kita? Keluarkan daripada sistem. Keluarkan emas daripada sistem. Jadikan ianya bentuk yang macam kat tangan saya ni, ataupun bentuk yang lebih berat, 100 gram, 250 gram, 1 kilo. Jangan meletakkan 100% emas tuan-tuan dan puan-puan di dalam public gold, di dalam account gap. Kerana apa? Kekayaan pengajian pertama dalam checklist kita, kekayaan perlu berada di tangan. Itu yang saya cakap tadi. Jangan tinggalkan 100% emas di dalam account gap. Okey? Jangan tinggalkan 100% emas. Jadi, andai katalah bankrupt sekalipun, tetap juga emas ni kita akan keluarkan, ataupun ianya diinsurankan oleh lopak. Okey? Kalau andai katalah dicuri, padahal tak ada pun apa-apa pun pencurian selama ni. Tapi andai katalah tuan-tuan dikatakan hilang, siasatan akan dijalankan, insurans akan diberikan kepada emas tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, tekan link di bio, tekan daftar percuma, tekan akaun dewasa bagi 18 tahun ke atas dan akaun junior bagi 18 tahun ke bawah, isi detail yang diperlukan dan tekan proceed. Saya akan menyantuni tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Selamat menabung di Public Gold.